Saya first time umur 40 ni, tak pernah lagi umur 40. Memang semua first time. First time. Dia Dia first time dan dia dibawa untuk rasa. Kalau dia tak rasa je kan, tak tahulah. So app tu setahun daripada saya kan. Tahun lepas selalu dia cakap, mak umur 40 ni rasa lain gini, Lain. Jadi saya 39, saya tak rasa apa Ustaz. Di umur 40 ni dapat second time pergi umrah ni, Lain lah. masa umur 40 saya baru masuk 5 bulan 4 bulan ni kan. Umur 40 ni saya senang nangis. Saya tak tahu apa pasal. Kalau bukan sebab nangis kena marah, tak. Dengar azan boleh nangis kadang. Dia mudah sayu. Cerita kerohanian tentang keluarga, tentang anak. Dia senang je lah. Simple je. Dia psikologi dia simple je. Senang gelak tak? Senang. Betul. Senang lah gelak. Senang gelak, senang nangis tu je. Itu dia. Lagi kuat kau gelak, lagi kuat kau nangis. Yes. Dia level tu baru dia seimbang. Dia senang tersentuh cerita pasal keluarga, cerita pasal bini dia. Betul. Tapi tengok bukan drama pasal Korea pun nangis. Itu tak. Orang tak nampak. Kalau yang tu tak Ustaz. Tapi kalau cerita pasal keluarga, pasal apa, saya senang nangis. Kalau dulu saya macam tak ada apa, nothing bagi saya benda tu. Masuk 40 ni lain lah. Beza dulu dengan sekarang. Nilai persahabatan, nilai kekeluargaan tidak seperti orang hari ni. Betul. Orang hari ni memandang persahabatan dan juga kekeluargaan kerana satu jambatan untuk mencapai apa dia nak. Itu tak betul. Bila keluarga tu tak boleh membantu dia mencapai, maka dia tinggalkan keluarga ni untuk cari jambatan yang lain dan mengaku itulah keluarga dia. Masalah. Itulah masalah dia. InsyaAllah. Okay. Walau seberapa jauh kita pergi, jangan lupa daripada mana kita datang. Betul. Yes. Baik. Cantik. Terima kasih kepada SD. saudara Samsul Debat kerana